Bayangkan jika rahsia keluarga korang yang paling gelap disimpan di dalam peti sejuk beku selama 37 tahun. Pada Julai 2019, seorang lelaki yang bernama Adam Smith sedang sibuk mengemas rumah arwah ibunya yang berlokasi di St. Louis, Missouri. Di dalam peti sejuk beku yang telah berada di sana sepanjang hidupnya, dia terjumpa satu kotak cardboard yang dibalut dengan plastik. As he was shuffling through the freezer to see what to keep or toss, he saw a box. I'm 37 and it has been in my freezer for 37 years. And I was always told it was like a wedding cake. Masa arwah ibunya masih lagi hidup, arwah ibunya melarangnya untuk mengambil kotak itu. Dia berkata itu hanyalah hiasan kek perkahwinan lama. Tapi pada hari itu, rasa ingin tahu mengatasi segalanya. Adam membuka kotak tersebut dan terkejut apabila melihat isi kandungan di dalam kotak itu. Apa yang ada di dalam kotak itu adalah mayat seorang bayi yang telah dimumia tersusun rapi di dalam plastik. Selepas mereka melakukan bedah siasat dan membuat ujian DNA terhadap bayi tersebut, apa yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka mendapati bahawa bayi itu adalah adik kandung Adam Smith sendiri. Namun arwah ibunya telah membawa rahsia ini ke liang lahat tanpa memberikan sebarang penjelasan. Mengapa dia menyimpan mayat itu di dalam freezer sehingga hampir 4 dekad? Tak ada siapa yang tahu.